Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makan. Menu kita hari ni ada terung pipit. Sambal bilis. Ini dia. Kita ini ada lagi malung masak hangus. Ini dia. Ayam kita. Ayam panggang terlebih lama. Ini dia. Mari kita makan. Ini pucuk ubi yang ada di sekitar kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua yang ada sekeliling kita, semua kita masak ni. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Terung pipit. Masak sambal hijau dengan bilis. Ini dia. Kita letak ini. Ayam malung. Ayam malung. Malung yang sedap. Ini dia. Malung ni kalau mengawai, dia ngelompor paling kuat ni. Hati-hati ngigit. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Sedap. Tak terhingga sedapnya kalau dah ikan malung ni. Kalau bagi yang makan. Terung pipit. Sedap. Memang sedap. Malung ni banyak tulang, hati-hati. Tapi dalam tulang tu tersimpan rasa yang paling sedap. Pucuk ubi kita ni, kita tanam dengan penuh kasih sayang. Pucuk ubi ni dipetik dengan penuh kasih sayang, dimasak dengan penuh kasih sayang. Setelah itu kasih sayang. Nyam 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 nyam. Malung lagi. Malung ni luar biasa rasa. Sedap. Dibakar je dah sedap. Dipanggang sedap. Disambal sedap. Digoreng sedap. Ikan ni sedap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.